Episod ini ditajakan khas oleh Love Chapter by Wedding Guys. So kalau korang nak kahwin, korang nak cari venue, nak cari bridal, catering, foto dan video, it's all in one services under Love Chapter. Korang boleh hubungi mereka di 87146612, 87146612. So korang tak payah pening-pening kepala, korang boleh follow dorang dekat dorang punya Instagram, TikTok, Love Chapter by Wedding Guys. What's good guys? So welcome back to Repeat Podcast with me, Hassan Rahman. Wow, hari ni aku rasa honoured dan teruja sangat. Aku ada special guest dengan aku. Seseorang yang telah banyak menggelikan hati orang di dalam bidang podcast ni. Dia juga adalah seorang podcaster yang paling terkenal di satu dunia. Fokus, kita kena fokus. Kasi aku fokus je. Okay, lagi sekali. Dia telah banyak menggelikan hati ramai orang di dalam podcast dan YouTube. Banyak peminat yang suka mendengar telatah dia di dalam podcastnya. Tak lain, tak bukan Ali Ibrahim. Nampak aku dahsyat kau punya intro Taklah, Masya Allah. Guest-guest lain pun tak ada tau buat intro macam itulah, ni. Aku rasa terharu juga bila kau cakap macam gitu betul. Aku, seriously, aku really thank you so much for inviting aku datang ke Rebuild Podcast. And aku really terharu dengan kau punya intro tu, especially tu. Kan, menggelikan hati orang tu, Masya Allah. Betul. Pasal yang orang tu termasuk akulah. Ya ke? Ya, betul. Wow. Nampak. Itu budak aku tengah cari dia. Tapi actually Ali, aku yang sepatutnya berterima kasih dekat kau. Because is within the short notice yang aku bilang kau, Li, macam ni boleh datang duduk rebuild. Kau pun tak ada hair, tak ada hook, kau pun okay. Have to lah San, have to kan. Betul apa kan, biasalah ex-marib kan. Gitu Betul. No lah, ex-marib pun kita manusia juga. Betul San, lah, kan? betul. Ex-marib tu aku. So macam mana pun kau kena cakap okay, kena aku datang. ex-Holian. Alien. Alien. Wah, Holian dengan alien lain. Alien, yes, ex-alien. Okay, so actually kenapa aku decided to invite kau? And I think this is kau punya first time Of course, yes. Recording in a podcast coming alone. Alone, yes. Because kau selalunya kena interview as a group. Common folks. Kan? Betul. Tapi this time around kau seorang saja datang. But there's a few things lah yang aku pun memang kita kenal, kita berkawan, you know, for quite some time already. But of course there are certain things yang aku very macam interested lah. Nak tahu, you know, copy story. And then recently, you know, dengan pemergian ibu tersayang kau. Betul. You know, I feel that macam I want to know more about you. Okay. And one thing yang macam dia buat aku terkejut, and I think ini pun ramai yang tak tahu. Yang cuma tahu bila dorang datang untuk Common Folks punya live show kedua. Oh ya. Yeah. Yang di mana kau pernah share yang kau pernah duduk QRP. Betul Zizan. Betul. So I don't know whether kau pernah share this dekat Common Folks. So far aku dengar episod, jarang aku dengar kau cuma berbual pasal di seorang hamba Allah ni, nama Pak Ijal. Oh yes. Tapi you did mention about this QRP. Jadi aku macam find it interesting, apa yang boleh kau terbuat sampai kau duduk QRP and where you are today kan. So technically this episode, this Rebuild Podcast ni pun is about how did you rebuild yourself. And I don't know what happened to you after QRP tu. Adakah kau termasuk balik ke? You know, how was your life after that? Jadi itulah kita nak korek lagi cerita. Nak kuat korek lah ni. Korek lah. Betul. Habis nak macam mana kan? Betul lah, terpaksa kan? Of course lah. Dah start recording pun kan? Kena teruskan lah kan? Okay, insyaAllah. Okay Lee, so actually how's life for you? Kita maybe start daripada Teenager kan? Teenager lah. Kita teruskan lah Lee. Teenager. Macam mana tu Lee kau punya zaman remaja? Okay, insyaAllah. Backtrack lagi Boleh. Silakan. Bila aku time kecil, aku ni orangnya pemalu. Aku pendiam. And people don't know that aku really boleh berbual macam gini. And aku boleh campur dengan banyak orang dan sebagainya. Because bila aku buat podcast tu makcik aku, keluarga aku semua terkejut. Pasal apa? Diorang tahu yang Ali ni dulu ni seorang anak yang pendiam, yang tak suka berbual punya. Kalau kau bawa aku pergi ke rumah makcik aku akan duduk tepi, duduk diam. Serius weh? Daripada kecil Daripada kecil. Okay. And then bila aku rasanya bila aku umur 6, darjah 6 tu, itu yang aku dah bermula
bercampur dengan orang, dengan member-member sekolah dan sebagainya. Bila aku primary 1 tu, aku tak pernah tau berbual dengan orang. Mak aku kalau hantar aku sekolah, mak aku sentiasa ada kat sekolah tu 24 hours. Pasal apa? Aku akan nangis weh. Aku akan nangis sebab aku tak nak pergi sekolah je pasal. But kau very clingy to your mother. Yes, aku very close to my mom. Okay. So bila aku dah gitu, aku dah start influence dengan kawan-kawan. Kau tahu lah budak-budak muda macam gini. Betul. And mak aku sebenarnya dia dah bercerai time aku darjah 4. 10 tahun tu. And darjah 4 tu itu bermulanya bila arwah bapa aku meninggal. And after that lagi lat berapa tahun lagi abang aku yang nombor 3 meninggal. Then arwah kakak aku meninggal. And for your info, aku bukan datang dengan keluarga yang orang kata tu muda atau kaya ataupun apa. So aku punya keluarga tu actually rabak juga weh. Okay, merabak tu dalam rabak dalam segi abang aku, adik-beradik aku dengan abang aku yang first je, yang tak pernah so-called tak pernah masuk prison. Yang lain masuk keluar punya. Faham. So bila aku dah gitu aku nampak tahu keadaan abang aku, keadaan arwah kakak aku ni semua macam mana. But then aku tak boleh cerita sangat pasal tu benda. And aku nampak cara diorang masuk prison dan sebagainya. Habis itu yang aku muskil kenapa kadang-kadang aku tak sampai tak dapat pergi sekolah pasal mak aku suruh aku teman dia tau. Visit abang aku, visit arwah kakak aku. How old were you? Tu time kau umur berapa yang kau pergi prison to visit them? Wah, muda weh. Sebelum aku dah jam 4 tu aku dah start pergi. Tapi kau tahu lah ni penjara lah tu time. Yes, of course. So mak aku ada explain sikit. Ni tempat apa, kenapa kita jumpa abang kau kat sini dan sebagainya. So aku dengan mak aku is very close dari dulu. Then after that bila kau dah dewasa sikit, kau mula yang the word influence ni aku start bergaul dengan kawan-kawan aku. Tapi aku tak pernah salahkan members aku pasal apa? Sebab mereka ada dorang punya own life juga. And aku pun have aku punya own life juga, tapi aku choose to follow them. You get what I mean? So after that, this one particular day ni, bila aku dah time ITE punya zaman lah. Zaman-zaman main skimboard, zaman-zaman main skateboard dan sebagainya. Time tu kita tengah relax kat East Coast. And after that, this is what happened lah kan. So member aku ni satu ni, kira dia tengah kena pukul tau. Kena pukul tempat tu. Aku tak boleh ni lah. Kenapa dia kena pukul tiba-tiba? Adalah sebabnya lah. But then again so dia dah message member aku tau. Kira dulu zaman-zaman SMS apa. So zaman-zaman SMS tu dia dah start SMS member aku. So member aku tu dah start spread the news. Member kita ni kena pukul lah. Macam kita tolong apa. So that word tolong tau. So bagi aku, bila aku dengar word tolong tu, aku terus carry on lah. Ikut dorang lah. Aku ikut dorang, kita cari siapa yang pukul dia ni semua dan sebagainya. Teruk kena pukul? Teruk jugalah. And then after that kita jumpa dia tepat daerah CBD area dan sebagainya. From there lah, start gaduh lah, inilah, kau debak lah, kau debu, habis lari sini lari sana. Then after that bila kita dah balik tu lat 1 week 1 week after that kita dapat tahu yang ada hamba Allah ni yang kena pukul ni semua, kena masuk hospital, ICU dan sebagainya. And from there the officer start to call us one by one. So bila itu aku kena call. Tentu aku tengah kerja sambil menunggu NS. Then after that aku receive this call from officer, if I'm not wrong lah sebab dah lama tau. It happened like 2 decades ago. Aku receive a call. Terus aku jumpa lah. Aku pergi ni Station mana ni? Yang tempat Outremo. Cantonment, yes. Cantonment. Bro, kita kena interview, kita kena berbual ni semua. Then after that aku dah rasa lock up. Kena lock up juga? Kena lock up dulu. Tapi korang tak buat apa-apa lah actually. Ya. No, the thing is bukan tak buat apa-apa. Kita buat apa-apa. Sebab tu dia panggil kita. Then after that kita kena lock up setengah hari tu lah. Sambil menunggu buat interview ni semua. So after that bila aku punya turn, aku dah cerita ni semua kan. Dia cakap dia kumpulkan tau ramai-ramai. Macam 5 orang gitulah.
Okay, after this, ni apa officer dia cakap okay, after this make sure you don't repeat again whatever you do ni semua aku tak nak tengok korang buat gini semua. Okay. Terus aku cakap okay lah, selamat lah, maybe dah lepas lah ni kan. Okay. Lat setahun tu officer call balik. Okay. Officer call balik, dia cakap aku nak korang semua turun balik. After 1 year. Okay. Dia cakap yang orang ni yang kena pukul ni, yang so call dia cakap kita pukul ni, the victim dia. Apa ni, ada concussion ke something like that lah. Oh lama. Then after that, from there kita kena turun lagi. From there lah aku duduk 1 hari di dalam lockup tu. Cantonment lagi lah. Cantonment. Okay. And after that dia cakap dengan aku, okay, this thing dia akan drag tau. So aku nak kena tunggu kat dalam cantonment tu and wait for jatuh hukum. Oi, dia terus charge kau lah. Dia terus charge kita. Kena charge with what? 148 if I'm not wrong. Fighting with deadly weapon. Yes. Ada weapon? Tak tahu lah. Tiba-tiba kena 148. Okay. Tapi kau tak perasan yang macam member-members kau turun ada tak ada. ke? Tak ada. Then kena just charge for 148. Okay. So bila dah gitu, aku kena bawa pergi court dan sebagainya. And aku punya arwah mak pun ada. Terus aku rasa macam wow, asal aku buat gini ni semua And aku dah susahkan dia. Padahal aku dulu ni aku macam marah tau abang aku pasal masuk prison, keluar masuk. And maybe because of that aku rasa Allah nak tunjuk aku keadaan riman kat macam mana, orang-orang kat dalam tu macam mana. Sebab aku tak boleh marah pasal abang aku masuk keluar masuk. Faham. How old were you yang kau kena pergi cantonment tu? Aku rasa sebelum NS should be about 19, 20 gitu. Oh okay. Okay. So after that aku kena jatuhkan aku riman. Okay, riman dulu. Okay, sebelum kau sambung cerita riman ni aku nak backtrack dulu waktu kau cakap kau start to influence dalam when you are in primary 6. Yes. Okay. Since kau cakap kau quite close to your late mum kan, how bad the influence can be sampai kau dah boleh macam, bukan cakap abaikan lah, kira dah start to have that priority towards friends bila kau rapat tu dengan arwah mak? Bila datangnya bapa tiri aku. Okay. So bila datang bapa tiri aku dalam aku darjah 5 tu, aku having this bad dalam pelajaran. Aku senang kata macam budak bodoh lah dulu aku. Faham. Kadang-kadang spelling pun aku tak tahu sangat. Okay. Then after that datangnya bapa tiri aku tu, dia very strict. Okay. And mak aku ada cakap dengan aku, pernah cakap dengan aku arwah mak aku, mak adakan dia pasal mak nak dia ajar Adi. Mak aku panggil aku Adi lah. Okay. And mak nak kau jadi seorang yang pandai, yang bijak. Itu part lah yang aku kena marah, kena torture, kena sepak depan budak-budak tuition sampai hidung aku berdarah. And aku belajar dari pagi sampai ke 1 pagi. Kau just imagine lah, 8, habis tu kau 12 kau makan, habis tu continue belajar lagi sampai ke midnight, sampai kau 1. Sampai pagi buta belajar And this is by your stepdad, daripada bapak tiri kau. Betul. Yang tu time kau dah tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan bro. Aku tak boleh tahan. Umur tu berapa? Tu time kira dia nak prepare kau for PSLE ke? Yes, of course. For PSLE. Tu lah yang aku cakap, datang dia bila aku darjah 5. Itu part aku bila dah sort, aku dah rabak. Itu time arwah kakak aku masih ada. Okay. And dia cakap, aku masih ingat lagi arwah kakak aku cakap, kenapa kau nak kena dengar cakap dia? Kenapa kau nak kena macam tak habis ikut kata dia? So aku at the point of time aku tak ada fikir apa-apa lah. Kan? Tapi kau seorang je lah yang kena macam gini. Yes. Adik-beradik lain? Tak ada. Tak ada. Sebab aku dengan abang aku semua jarak umur kita jauh bro. Oh yes. So like 11, 12 years apart. Faham. So aku anak yang bongsu. So mak aku datangkan bapa tiri aku ni setakat untuk ajar aku macam mana nak go through this PSLE. Baik dia ajar aku Maths, English dan all the subjects. Kena torture. Rabak weh. Sampai dia datang sekolah, dia tengok aku apa aku buat kat primary school, dia tanya aku punya cikgu, and dia marah aku depan cikgu. Kau tahu tak, dulu aku macam sort lah. Aku sort pasal aku dah dikontrol oleh dia. Okay, faham. And from there aku rasa sial lah, ni just a piece of shit. Aku nak kena go on, aku nak kena lepak dengan members aku juga. And aku sampai kena tipu yang aku macam
Aku cakap aku keluar belajar dengan members. Projek sekolah. Projek sekolah. Kasih course handphone buat sendiri punya. Lepak dengan members dan sebagainya. And aku really stress at the point of time. Faham. Oh. And then that's where kau start with the influence. Tapi kawan-kawan yang kau influence ni bukan katakan diorang ni jahat, bergaduh, gangster apa tak Bukan, lah. It's bukan. just those naughty things that a normal other students would do lah kira. True. Yes. But secondary pula macam mana? How secondary? Secondary pun aku masih sama juga. Masih under control dengan dia juga. Oh, all the way juga lah. All the way bro. Okay. Sampai aku masuk ITE. Tapi bila kau dah kena yang case ni, what was his response? Dia punya reaction lah kira. Dia marah. But then again aku dah tak boleh fikir apa-apa kan. Pasal aku fikir pasal bila aku dah kena tu, aku fikir pasal apa yang aku akan face bila aku kat Riman tu. Okay, faham. Apa yang aku akan nampak, apa yang aku akan lalui. What kind of people. Bila kadang-kadang kita sebelum masuk Riman ataupun apa, kita dah dengar tau berita-berita yang kat luar. Betul lah, sabun jangan jatuh. Sabun jangan jatuh. Betul, tu paling common. Jatuh habis lah. Habis longgar belakang. Nampak dalam dia punya taikong muka macam Zul Awab lah. Betul. But yalah, disclaimer lah. Apa yang aku ceritakan ni is not a proud thing to do lah. Yes, of course. Aku just hope that at the end of the story is aku make sure ada takeaway lah. Of course. But can we touch a little bit more in depth dengan case kau ni? Yeah. Because the reason bukan aku nak korek and bukan aku nak kau macam spill everything, is aku nak listeners out there to faham that sometimes being a follower aja, be it kau buat ke tak buat ke, tapi kalau kau kat sana pun kau pun boleh kena juga. Kena juga bro. Yes. Even ramai-ramai yang bajau dia cukup-cukup, kau pergi kat sana kuti satu kali, kepap. Kena juga. 3 tahun lah duduk jail. Itu pun nasib. Time tu aku belum masuk NS apa. Yeah. So I want them to understand that when situation like this, it could get you into more trouble. Of course. Jadi boleh tak kalau aku tanya, okay, bila kau dengar yang kawan kau tu dah kena pukulkan, and then korang niat nak tolong lah, kira senang cakap nak return lah orang cakap. Brotherhood kat belakang lah. Tak nampak tak nampak kan. So niat nak return, jiwa lah kan. Members kena. Tapi kadang-kadang jiwa ni, tolong ni bukan gang related. Bukan. Even kalau kita dengar macam adik-beradik kita kena pukul, saudara kita kena pukul, a lot of people would have reacted like the same way most lah. people do, right? Cuma why bila kau patah balik tu atau kau cari budak ni ke, what do you guys do sampai korang boleh kena tangkap and you are being charged tu sebenarnya? Okay, so what happened is, apa yang aku dengar lah budak yang kena pukul tu sama sekolah dengan members aku. So from there dia aku rasa dia recognize ataupun apa kan. Okay. And from there satu kena cekup, satu muntah, semua datang. Tapi kau kat sana kau pun involve lah in involve jugalah. Okay, tapi tak banyak bahasa macam kau cakap, kau kuti pun kau kena apa. Betul. Yes, dia macam gitu. Okay, just happen and kau dekat sana. True. So then that's when kau cakap 1 year later, kau dapat warning lah first time. Dapat warning macam gitu. Macam aku officer aku berbual dengan kau jalan keluar dari office, aku cakap okay, next time please don't do it again. I don't want to see your face, all your face again. Itu kau rasa macam kau dah lega tau. Kau dah rasa macam syulah dah lepas tadi. Correct. Setahun itu pun masih belum NS lagi lah. Belum. Habis syulah. Dah 1 year and then okay, itu part pula bila kau kena and then your bapak tiri dapat tahu kena bising juga. Kena bising juga. Alamak. Kena bising juga bro. Okay. Itulah kehidupan aku. Kena marah, kena pukul, kena tampar. Dari kecil kira aku never live a normal life. Faham. And kau masih pendiam lah, masih ada time. Bila jumpa members pun masih pendiam juga. Not really. Aku secondary school aku dah start macam heboh-heboh sikit. Dah kecoh-kecoh sikit. Dah start kecoh-kecoh sikit. Okay. So bila ITE tu bermulanya aku jumpa budak-budak, aku main skimboard. Kita dah jumpa kan the whole city of Singapore. Habis budak-budak semua campur, kita bergaul ni semua. Networking. And from there lah aku rasa aku start to macam dia punya kelakar, dapat kelakar of Ali tu terselah. Okay, faham. Tapi bila kau dah terselahkan kau punya kelakar kau tu pula, kau nak masuk QRP ni. Betul. So boleh tak kau share sikit dulu before kita end this episode. Bila kau dengar kau nak kena pergi Riman, of course lagi 19 tahun, tak pernah duduk boys home, tak pernah duduk lock up ke mana-mana ke.
And kau pula kena Queenstown Riman Queenstown Riman It's bro. the worst place to be guys I tell you QRP is one of, in my personal point of view, QRP is one of the worst prison I've ever been. Okay. First time bila kau pergi subcourt lah pasal nak kena charge subcourt dulu kan. Lepas tu dia hantar kau riman. Okay, macam mana tu kau punya first reaction kau tu masuk riman? Bro, kau tak akan faham tau bro. Kau dah punya jantung, aku punya jantung lah kira dah macam nak jatuh bro. Okay. Sebab kau have zero knowledge of what is going on tempat QRP ni. Apa yang bila kita kat dalam bas tu kan, aku rasa macam dah tak tahu nak describe dia macam mana dia punya feeling tu So bila dah drop tu, the first thing kita kena line up macam straight gitu. Betul. Aku tak tahu lah whether kau punya sama ke tak Kena line up straight. Dah gitu ada satu officer akan bawa anjing kau. Dia round jalan tempat kau, tengok ada apa-apa ke tak. After that kena buka seluar weh. Malu lah. Betul. Malu. Betul. Kena buka seluar satu. Dah gitu tak apa, kau kena kopek sendiri. Dia suruh tongging. Dia suruh tongging. Kopek ni semua. So dah gitu aku ada ingat lupa lah. But then lagi nanti kau akan diberi satu baju seluar, habis tu dengan satu Toyogo box. Yes, Toyogo box. And kat dalam tu lah ada macam selimut, slipper transparent, kadang-kadang size tak kena. So bila the first day aku kena bilik sel dengan sebelum kita pergi masuk yang sel lagi satu kita ramai-ramai kat satu sel dulu. Yep. So kau YP kan, kau muda kan? Yes, of course. So aku dengan satu member aku. Bro, aku dah nangis lah bro. Nangis? Aku nangis. Okay. Aku nangis. Aku pasal aku macam aku isap rokok. Okay. And tiba-tiba aku tak boleh isap rokok. And aku stress. And aku tak tahu nak buat apa. Aku cakap dengan member aku asal kau macam relax Member kau ni tangkis kau lah? Tangkis. Okay. So asal kau macam relax kau tak fikiran ke? Terus aku macam duduk tepi nangis. Terus cakap alamak sial. Aku from there aku rindu mak aku. Aku just itulah mak aku yang tempat aku selalu bilang aku punya story dan sebagainya. And at that point of time mak kau pun tak ada. Kau seorang dengan members kau lagi satu orang, habis lagi a few people yang kau tak kenal. Tunggu waiting for your room. Aku nangis. Tapi kau intimidated tak? Pasal kau masuk kau nampak banyak gangster, banyak api-api angkong siau. Takut weh. Intimidated tak? Intimidated tu apa? Kira macam rasa macam cakap macam rasa tak selesa lah. Of course lah. Macam seram-seram. Dia ni tengok aku. Of course. Dalam satu bilik tu bila kita tengah pergi tempat bilik tu ada kira dalam bilik tu actually ada 4 orang je. Betul. So satu keluar, aku rasa aku yang masuk lah. Okay. So bila dah masuk tu, aku macam entah aku terus kau senyum lah? Aku senyum. Aku terus tanya khabar diorang ni semua. Kau tunjuk bibir ke tak? Takkanlah aku nak tunjuk bibir kan. Habis tau, leceh tau tu. Tak ada, leceh. So maybe from there aku use that aku punya pergaulan di luar tu. Aku terus buat muka selamba aku berbual dengan diorang. Terus diorang tanya aku lah, ini normal? Normal, ya. Kau apa kes? Yes. Kan? Kau apa kes? Dan lagi satu, kau main mana punya? Bila kena dengar cerita lah. Terus dah gitu, from there taklah, aku tak pergi mana-mana. Aku tak ada main baju pun ataupun apa lah. Aku punya case kira aku menolong ataupun membantu member aku lah. Dia cakap syullah, formal saya jawapan tak lah. Tapi at the point of time bila aku menjawab tu lain aku cara lah. Kira kau masuk tu ada semua Melayu ke atau ada mix? Kebanyakan semua Melayu. Okay. Gangster ni lah. Lagi 3 Melayu. Tapi aku tak tahu whether diorang gangster ataupun apa lah. Aku tak tanya diorang pun. Okay. Sebab aku malu nak tanya kan. And bila aku rasa dalam 1 jam 2 jam baru aku dapat break lah, berbual dengan diorang. And aku tanya korang apa kes ni semua. Di sebalik aku duduk diam lah. And dan lagi satu tu, kita bila a few days aku dengan diorang tu, kita dapat pergi yard. Kan? Outdoor yard. Outdoor yard dan sebagainya. Itu yang datangnya cerita Pekjal tu. Aku nak dengar juga pasal cerita Pekjal, because from what I know dekat Homophones ni kau suka cakap pasal ni Pekjal ni. Tapi sebelum kita ceritakan pasal Pekjal ni, aku rasa kita nak take a short break. Okay. Kita akan sambung lagi in the next episode di mana Ali jumpa Pekjal lah. Okay guys, kita akan patah balik to the next episode. With that guys, settle.